Hai, assalamualaikum guys, welcome back to my channel Kamil 1505. So hari ni kita nak main game God's Will. Yes, hari ni kita nak bermain dengan kita nak bermain dengan patung yang tak ada apa nama dia, badan macam korang tengok kat situ lah. Sebenarnya game ni dia keluar 2022 atau 2023, tapi sekarang baru kita nak main guys. So jom kita tekan play. Kita tekan play and okay. Cantik juga game dia. Okay, agak cantik. Oi, aku tak ambil yang 20 orang. Khalid masuk yang 20 orang ni. Khalid masuk yang 20 orang. Yang tengah-tengah. Okay. Mantap. 18. Cepat, lagi seorang. I need one more. Tapi game ni tak silap saya dia akan, tak silap kami lah kan, dia memang akan macam, sorry lah kalau korang semua mati je. Kalau mungkin korang akan dengar nanti akan ada salah seorang yang ngamuk nanti. Yelah, sebab game ni kadang-kadang dia berdendam kan. Tak silap saya lah, ada satu permainan tu yang dia boleh berdendam gila. Dia orang boleh main game. So yeah. Okay, dekat sini kita tengah loading. Okay, kita kuat kasi rekod. Okay, pas apa ni? Tak nampak apa. Daruma Sangga. Bising ya. Daruma game. You don't know when it is the classroom. Oh, kalian kata green light lah. Saya nak tekan macam mana ni sekarang ni? Lihat je. Ready. Macam seram ni game ni. Daruma Sangga. Uronda. Uronda. Hati-hati kena main. Uronda. Uronda. Kalau korang mati, korang boleh revive balik sebab itu yang free. Oh, kalian kita boleh Robot mati. never mind. Oh, alhamdulillah. Attention, the store is closing soon. Tapi kita attack dia dulu.
geng. Main game main susah. Okey, Itu jadi ada karya. Tato. Ingat mendatang kat channel Warangi tu yang potato tu. Yang tu je kami ingat. Yang tu je kami ingat. Yang kami fokus. Yang tak puas lah. Dia agak dendam sikit. Breaking news. Breaking news. Worldwide reports indicate that students are being forced to participate in a mysterious game with little to no known What? details, This can't be causing true. widespread This sounds like concern and fake news. uncertainty. They're trying to scare Despite people or rescue something. attempts by government. Yang tu bukan yang Hazam. Yang apa entah nama dia. Yang robak sebanyak tu. Oh, dodgeball. Agak menarik dodgeball. Kat sekolah pun main dodgeball. Nampak nama Super Sam tu tim kita. Aku bola. Okey, kita kena tunggu Ivan ni untuk jemput lah. Jacket membalik bola di arah pihak lain. Adakah kita mana kali tak nampak? Kali kat situ kan. Kita perhatikan kali ni. Ada kali. Okey. Zam. Pro kan kali. Aduh. Sangat. Bazir satu nyawa, bye. Ya, aku tengah nyawa kan. Aku tinggal lagi satu nyawa je. Dash. Hidung kami. Lah. Dia kena macam ni ya? Dia ada 5 orang. Woi, kenapa jadi macam ni? Kenapa jadi macam ni? Ni. Betul, sumpah. Tumbuk. Jangan tumbuk. Betul. Oh. Sekali ya. Okey. Alamak. Aduh. Paksa. Nama apa yang kita buat ni? Dia tu, dia dah mati. Alah. Ini pasal terakhir.
Aduh, susah gila yang part ni. Habis 3 revive kat sini. Pintu ni dibakar. Kejam betul. Itulah pintu yang Aku jadi foreman. Berapa orang? eliminated round. Takkan mati. Okay. Dekat Revive. Nah, kita kesuruh sesumpai awal. Potato. Laptop potato. Nak laptop potato. Sambung lagi. Kau tahu tak macam nak sambung? Kau tak ada revive tu.